Raya lagi beberapa hari ni. Nak cuti esok ni. Barang banyak weh. Nak kena susun. Video tak buat lagi. Waduh, duit raya tak tukar lagi ni. Kerja banyak. Rim sampai. Elektronik sampai. Tagging belum siap. Video ni aduh, bos suruh buat cepat ni. Wish, pening pula kepala. Ni kalau tidur kejap ni menarik juga. 5 minit cukup lah 5 minit. Sekarang pukul 5. Pukul 5 suku bangun lah. Pukul 6 lerut. Tidur dulu lah kan. Tidur pakai sorot mata. Wah, lelat. Okay. Siap kat kerja. Ni dah siap-siap ni dengan lagu raya je ah. Raya dekat dah. Jap. Macam ada satu benda tinggal lah. Jap. Video raya tak buat lagi lah. Syam mana Syam? Aku kena cari Syam ni. Boleh tidur je ni dengan kerja tak siap lagi ni. Syam, bangun Syam. Apa delay tidur kau Apa ni? Kerja tak settle lagi ni. Apa ni? Kita kena buat apa? Ni, kita video tak buat lagi ni. Video wish raya ni. Aku tadi tidur 10 minit kan, ngam-ngam kan? Betul lah tu. 5-10 minit kau tidur ni. Okey. Kita dah buat wish raya kan? Kita nak buat wish raya ni. Esok raya ni. Set up baju Melayu dulu lah. Aku tak set up baju Melayu lagi ni. Tu kau dah pakai dah pun. Dah pakai lah. Macam tu kita shoot terus lah. Ya, kita okey ni. Ni. Nanti kan bos kita marah pula ni kan. Ni dia ada bagi duit raya. Lepas dia orang bagi wish, kau bagi dia orang duit raya ni. Ni bos bagi ni. Okey. Ini bos bagi wajib wish baru kita ni. Betul. Okey, alright. Jom kita shoot. Okey, jom. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk geng-geng MSH semua. Yang ni saya cakap MSH sebab video kali ni sempena raya, kita nak terjah setiap tim-tim MSH yang ada sekali dengan bos-bos sekali. Kita nak minta wish diorang untuk raya kali ni. Sebab kita nak bagi duit raya. Duit raya dapat, tapi wajib bagi wish untuk kawan-kawan dan customer di luar sana. Okey, jadi kita start dengan siapa? Jom. Jom. Kita ada Fuad in the house. So yang belum tahu, korang ocak-ocak tu, korang wasabi tu, ini kita punya admin, selaku admin, operation manager dan macam-macam lagi. Dia punya position dekat MSH. Jadi kita bersama Fuad, tolong bagi wish raya yang terbaik untuk 2026. Okey, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin daripada tim-tim MSH kepada semua yang beragama Islam dan juga kita punya customer-customer semualah. Tak kisah baru ke lama ke, daripada korang baru tengok video ni, saya ingin minta maaf lah kalau kita ada tersilap bahasa. Okey, so pada korang yang nak berjalan jauh nanti, sedia dengan preparation yang sepatutnya, dan kalau boleh jangan gopoh-gapah lah untuk balik tu, biar semua orang selamat sampai ke destinasi lah. Disebabkan Fuad telah memberi wish untuk kawan-kawan semua, kita bagi dia satu apa. Okey, kejap. Baca. Balik baru buka, okey? Okey, balik baru buka. Kita next. Terima kasih. Okey, kita pun dah interview Fuad. Kita interview. Yang ni jeng. Saya nak kena jeng sikit. Jom kita jumpa Faiz. Yang belum tahu, Faiz dah jadi kita punya mekanik. Kita business dan kita sebahagian daripada tim MSH lah. Dia boleh jadi apa-apa saja kat sini, tapi dia punya fokus dekat repair. Jadi korang akan jumpa Faiz. Kita interview Faiz. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri kepada kawan-kawan dan customer. Saya tak nak cakap banyak. Kita jumpa lepas raya. Assalamualaikum. Yahoo! Jadi walaupun Faiz masih baru, tak ada baru sangat sebenarnya. Untuk mengatakan korang, kita punya portman hari ni dia memang main crawler memang main asli. Jadi orang yang tepat untuk duduk kat tempat portman. Jadi dapat juga. Dapat juga. Tolong pegang satu dan nampak, baca. Balik baru buka. Jom next. Okay, kita pun dah interview. Kita pun dah minta wish daripada geng-geng atau tim-tim yang ada kat MSH RC Empire. Kita pergi dekat MSH Autopark pula. Mari. Kereta sebelah, tengok orang buat apa. Random wish. Okay, jom.
So yang belum tahu, jom masuk. Kita ada boy tengah ciut tulang tu. Kalau dia ciut tulang, jom kita interview dia. So yang belum tahu, boy adalah tim yang baru dekat dalam message. Dia dibawa message Performa Exhaust untuk installing. Jom. Okay, apa pun baju boy cantik lawan tokek dia. Baju lawan tokek Jadi boy, tolong berikan sepatah dua kata untuk Raya. Okey guys, selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf lahir dan batin kepada semua masyarakat muslimin dan muslimat yang ada di Malaysia dan seluruh negara. Jangan lupa datang exhaust. Jangan lupa beli exhaust dengan kita orang. Pada padu. Okey. Ringkas wish dari boy sangat ringkas. Kita teruskan dengan, tapi sebelum kita teruskan dengan yang seterusnya, kita bagi boy satu ampau. Kejap baca. Balik baru buka. Okey. Boy dapat. Kita pergi next. Next kita nak wish dari siapa pula? Dan semestinya jom. Sting aku. Okey. Kita ada Adam in the house. So macam biasa, untuk yang belum tahu, bila korang letak MSA, korang akan jumpa Adam. Konsep untuk dapatkan exhaust yang korang minat, dia akan install korang punya exhaust di dalam korang. Jadi jom kita dapatkan wish daripada Adam. Wish selamat Hari Raya. Okey, selamat Hari Raya kepada geng-geng MSH semua, kepada geng yang di luar sana. Kalau korang nak pergi beraya, make sure hati-hati. Kena ada safety. Tak kisahlah korang pakai jaket ke, korang pakai boots ke, helmet, pastikan full face. Sebab apa? Korang nak protect korang punya bawah lah, korang punya chin apa semua. Kita nak jumpa family ni, kita nak selamat dan janji kita jumpa family semua happy lah. Apa-apa pun, selamat Hari Raya, maaf zahir dan batin. Panjang pula ucapan dia ya. Dia ingat panjang ucapan, dapat ke banyak ampau? Okey, dah. Ampau untuk anda. Wow. Okey, macam biasa. Balik baru buka, okey? Mari kita next. Dan kita nak pergi sebelah balik, kita nak interview Sharif. Kejap. Dah interview semua. Bila nak interview kau? Cameraman. Aku ke dia agak Ya lah. Sini. Kau duduk atas mic. Atas mic? Kau duduk atas mic. Biar aku rakam kau. Fatih, kena tolong beri sepatah dua kata untuk wish. Jadi yang belum tahu, Fatih merupakan editor media kita untuk gambar-gambar yang cantik. Terima kasih kat Fatih. Okey Fatih, tolong beri wish. Okey, saya nak mengucapkan selamat Hari Raya, maaf zahir batin kepada semua, kepada customer, kepada semua orang lah yang kenal saya apa semua. Kita kosong-kosong. Nasihat saya untuk Hari Raya tahun ni, pastikan kita kekal positif. Wow. Okey? Kita dah bersama dengan keluarga semua kan, pastikan kita kekal positif. Okey. Macam cantik. Wish macam coach bola lah. Oh, coach bola. Coach bola. Okey, apa-apa pun macam biasa. Walaupun awak cameraman, sampul untuk awak. Buat terkejut. Salam kosong-kosong. Okey. Nampak. Kita ke seterusnya. Mari. Jap. Aku dah. Kau bila? Tak payah. Mana boleh? Aduh, masing-masing macam ada tempat tadi kan? Jom. Okey. Kita cari tempat yang sesuai untuk Syam. Tempat saya nak bersama Lancer. Okey. Merah sama lah. Buat pi sikit. Okey. Tiba masanya untuk Syam berucap. Okey, sekarang ni, kau perkenalkan siapa kau Syam? Okey, so yang belum tahu, kalau datang kat saya, dia buat MSN juga, tapi saya fokus kepada exhaust. Jadi kalau kau datang, kau akan jumpa saya lah. Saya akan racun korang kakao. Jadi untuk wish saya, selamat Hari Raya Aidilfitri untuk geng-geng yang tak dapat balik, yang tengah kerja, yang tak dapat cuti. Korang sebenarnya masih beraya, jangan risau. Yang betul beraya dekat hati. Korang tak balik kampung pun, kalau hati korang kat kampung, korang dah cukup beraya, okey? Yang tak dapat balik kampung, korang boleh teks, minta maaf, jangan sedih, jangan sayu. Yang boleh bersama, kita bersama. Yang tak dapat bersama, kita kasih jadi di lain hari, okey? Saya dapat semua, okey? Ampau ni saya punya. Jom kita wish untuk next pula. Dan last sekali, ini yang paling utama, mastermind of our MSH. Jadi kalau memang tahu, kita nak minta bos kita bagi ucapan last sekali. Jadi mana, jom kita cari. Oh busy betul loh. Jadi tu buat busy tu. Mari. Okey, bosku Syarif. Kita dengan Syarif hari ni. So untuk yang kita nak buat wish. Wish. Kau yang suruh buat. Ingat lagi. Dah nak balik Dah nak balik ni. Mantis pocket. Ni last wish ni. Last wish. Kira mantis pocket Mantis pocket Jadi lah. so kalau yang belum tahu,
Semua ni diberikan oleh bos kita lah. Ada bonus sikit? Ada lah sikit kan. Jadi Syarif nak minta wish yang paling ikhlas. Wish raya Wish raya yang paling ikhlas sekali. Okey guys, Assalamualaikum. So saya nak bagi wish sikit untuk Raya Aidilfitri kali ni. Siapa yang balik kampung atau korang nak pergi lepak-lepak bersama family kat mana-mana, first jaga kesihatan, jaga pemakanan, jangan ambil gula yang berlebihan. Sebab takut disebabkan satu hari ni kita punya puasa 30 hari ni rosak. Sebab scientifically puasa ni pun untuk jaga perut. So bila satu hari kita all out, kita lupakan semua, habislah kita punya puasa punya khasiat untuk kesihatan. Okey. Itu saja, lain-lain saya rasa diorang dah wish. So selamat Hari Raya. Assalamualaikum. Dah kita sambung angpau Angpau telah diberikan bos kita bagi balik Kita bagi balik. Terima Tanda terima, tanda terima. Dah beli pocket. Jadi wish dari bos pun kita dah dapat. Complete lah semua wish. Kita buat ni semua untuk korang tapi kita nak end kita punya video ni dengan pantun 4 kerat. Setiap tahun beli RC Raya. Tidak lupa juga kereta raya. Ada motor beli exhaust Raya. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Selamat Hari Raya, maaf zahir batin. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Selamat Hari Raya. Kami ingin mengucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Weh, Syam. Bangun. Lama sangat kau tidur Rehat lah bro. Kerja dah siap dah semua. Tak, masalahnya video tak buat lagi ni. Tadi kita wish tu apa? Aku interview seorang. Kau mimpi ke apa? Mana ada kita buat ni tadi? Ada lah tadi. Aku dah kerja dah siap. Aku lelap Tak ada. Kita tak buat lagi bro. Serius lah? Macam mana ni? Tak serius lah? Serius, kita tak buat lagi. Ni dekat pukul 6 lah ni. Oh tadi aku tertidur. Oh tadi tu mimpi lah. Aku rasa kau mimpi ni. Tidak.